Tumpang-tumpang lah bahasa kayu. Tapi yang Sitilah Akatilah boleh-bolehlah tumpang. Tak tutup. You dah tengok ke nanti? I suruh you view dulu tadi. Saya nak tengok jauh, nak tengok jalan. Nak mancing cik. Nak masuk. Saya nak tunggu mana juga. Tapi yang susah juga buat kan dia ajak pusing cari. Nak muncul ni. Tak buka lah yang ni. Oh, soal luah daripada ketik. Dia terletak orang suruh tengok. Pilih dulu. Dia pakai Cek tercekung dulu lain. buka tutup. Dekat jalan mati ataupun jalan mati. Kalau Sudirman lagi mudah ya. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh saudara. Terus lagu tu direct selamat selamat Boleh ni sayang. Hari Raya Masuk. Apa tu? Aidilfitri mulia Bahaya you mundur. kepada muslimin dan muslimat. Aku dah mundur dia suruh masuk. Teruk sangat. Mundur sikit je. Kat depan ada. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Aku duduk atas yang kayu roboh tu. Kan kat bangsa tu luar. Tu amat kereta Pakai gudang orang tu. tu nampak? Tu Oh, Cina. ada terus kaki pancing. Tu nak tahu Cina. Tapi bergerak begini Cina tu. teruk sikit lah. Kena bawa kerusi apa macam dekat mana. Banyak kereta pergi tu. Buka lah kot. Jadi dia patah. Tapi kita pergi tu ban pecah. Apa nama tu ni? Hutan Curug. Oh, panjang lagi sini. Kita berhenti sampai Kuala Kemamang tu. Oh, ini kalau dia buka sewa pun tak sanggup. Ni. Macam dekat ban pecah. Mancing teruk sangat. Sebab kita nak selesa juga tu. Cukup lah dulu. Tapi kadang-kadang terlalu selesa, tak dapat ikan pula. Oh, ini tempat beli ikan. Tapi tersadar je dah. Pecah lah tu. Wih, tapi basah dapat. Basah siakap tu. Oh, banyak kereta Mahman sayang tu. Tapi banyak pergerakan sikit. Dengan masalah isteri nak balik kencing. Oh, tu mencabar sikit lah nak ikan besar. Takkan dekat Depok ni tempat selesa ni kadang sunyi. Ni, oh, buka. Tapi Kimi Chalet tu kalau cuaca okey, boleh ke sini? Boleh lah tak? Mana cari lain lah. Faktor cuaca juga. Kenapa you buat macam terkejut? Saya nak rapatkan lah. Tempat cuaca. Tak ada dah pakai lain tu. Faktor cuaca. Minta maaf. Kita bersukaria. Dam-dam-dum. Bunyi mercun. Kita beraya selama setahun. Karut Ampun, dah Mak. ni. Maaf dipinta. Musuh nak kami. Dari depan. Kenapa? Duduk pink tu. Gaya musuh. Aduh. Yang anak Marut. kayu tu. Bila sebut pasar raya, ramai orang ingat lah. hari raya. Ada 1001 kata berkait dengan raya. Selain hari raya, hentian bas ibu kota dipanggil Pudu Raya. Kalau ke tempat banyak kereta dipanggil Lebuh Raya. Tempat parking kereta dipanggil parking raya. Semua hari raya. Tempat parking kereta dipanggil parking raya. Selamat hari raya. Menanan semua telah tersedia. Ni, sana lah. Selamat hari raya. Dia lebih pandai sudu dari orang Cina. Yusitilah Akatilah. Tak tutup. You dah tengok ke nanti ni? I suruh you view dulu tadi.
Tapi susah juga buat. Sekarang dia ajak pusing cari nak merujuk dia. Tak buka lah yang ni. Dia terus tak orang suruh tengok. Pilih dulu. Check dulu buka dan tutup. Kalau Sudirman lagi mudah ya. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia kepada dan saudara. Terus lagu tu direct selamat Hari Raya Aidilfitri mulia kepada muslimin dan muslimat. Teruk sangat. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Wah, tu ramai kereta pergi. Buka lah. Tu nampak? Tu Cina. Tu nak tahu Cina. Cina tu. Banyak kereta pergi tu. Buka lah kot. Shelley Bere patah. Apa nama tu ni? Hutan Curug. Oh, panjang lagi sini. Kita berhenti sampai Kuala Kemamang tu. Oh, ini kalau dia buka sewa pun tak sanggup. Nak mancing teruk sangat. Sebab kita nak selesa juga tu. Tapi kadang-kadang terlalu selesa, tak dapat ikan pula. Ini tempat beli ikan. Tapi tersadai je dah apik tu. Banyak kereta masuk. Ada lah kot. Buka lah. Tu. Takkan dekat Depok ni tempat UCT ni. Buka. Boleh ke sini? Boleh lah tak? Mana cari lain lah. Kenapa you buat macam terkejut? Saya nak rapatkan lain. Kejut tak? Kejut. Tak ada dah pakai lain tak?